Malaysia terus mendesak penyelesaian menyeluruh terhadap isu Gaza. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, desakan itu disuarakan dalam setiap pertemuan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada sidang kemuncak ASEAN ke-47. Saya jelaskan dan saya kata, saya gunakan istilah tak pernah sebut 20 point ceasefire, comprehensive settlement. Kerana istilah comprehensive settlement, comprehensive solution itu istilah yang disepakati. Tak selesai hanya dengan menghentikan serangan tanpa mengiktiraf hak mutlak kedaulatan rakyat Gaza dan Palestin. Beliau menegaskan pertemuannya dengan Trump sama ada secara rasmi mahupun peribadi dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyuarakan isu Gaza. Menurutnya, dunia tidak boleh bergantung kepada gencatan senjata di Gaza sebagai penyelesaian muktamad kerana ia berlangsung dalam keadaan rapuh. Oleh itu, Malaysia perlu terus memainkan peranan menyalurkan bantuan kemanusiaan dan perubatan kepada rakyat Palestin.